selepas baca buku Zero Hutang, baca blog mentor, ikut apa mentor cakap, dapat gaji simpan dulu. Tapi bila simpan dalam duit, memang tak lekat. Simpan 100, bocor 100. Simpan 300, bocor 300. ATM tak lekat. Tapi bila simpan emas, alhamdulillah tuan-tuan, kita simpanan emas itu bertambah bulan demi bulan. So jadi pada bulan pertama tu saya simpan 5 gram. Kenapa 5 gram tuan-tuan? Masa tu 5 gram RM750 saja. Kan? Tahun 2015, bulan Julai, tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengoklah harga gap 25 hari bulan Julai tahun 2015, harga RM145. Jadi saya 7,500, saya tukar 750. Kenapa? Mentor cakap 10%. Okey, jadi saya paksa tuan-tuan. Bulan pertama tu, bayangkan sebelum tu memang tak boleh simpan. Nak ada 100 dalam bank, hujung bulan punya susah. Kalau ada 100 tu kira hebat. Kalau ada RM10 pun hebat tu, masalah tak ada. So jadi saya paksa simpan sebulan RM750. Setiap bulan tetap habis duit saya tuan. Tapi beza dia sebelum tu, saya tak ada duit. Selepas saya simpan emas, habis duit saya, tapi saya ada 5 gram dalam akaun. Konsisten tuan. Sampai satu ketika, setiap kali saya dapat gaji, saya bukan allocate gaji, kenaikan gaji itu kepada belanja tuan. Dapat gaji 10%, 10% lah saya convert kepada simpanan emas. Saya tak tingkatkan saya punya gaya hidup. Saya kekalkan gaya hidup, tapi saya fokus kepada menabung. Sebelum tu tuan, saya dapat bonus mungkin RM15,000, RM20,000. Saya enjoy habis. Dapat RM20,000 tuan, pergi bercuti, beli kereta baru. Tapi tuan, selepas saya kena emas, saya jadi ketagih. Saya pada bulan 11 tahun 2015, saya dapat stok company saya. Bila saya jual stok itu, saya dapat sekitar RM20,000 dalam tangan. So jadi RM10,000 saya beli emas. Lagi RM10,000 saya enjoy tuan. Sampai sekarang kenapalah saya enjoy RM10,000 tu? Kenapalah saya tak beli emas? Okey, sebab saya beli RM10,000 tu, saya jadi dealer public gold. Okey, so bila saya jadi dealer public gold tu, saya tengok mentor tulis, jadi alhamdulillah saya jadi dealer public gold. Saya cerita saya tepat tu. So bila saya asah diri saya untuk menabung daripada 5 gram tuan, alhamdulillah sekarang ni saya boleh menabung sekitar 15 ke 20 gram sebulan tuan. Sebab apa tuan? Sebab kita dah asah menabung. Okey, so bila saya menabung tuan, konsisten, saya boleh selesaikan hutang satu persatu. Kredit kad saya tuan, daripada hampir 100,000 selesai. Alhamdulillah tuan, hutang kereta isteri saya pun selesai. InsyaAllah tuan, bulan ni saya akan selesai hutang kereta saya. Okay, so jadi hutang satu persatu yang negatif ni hilang macam tu je tuan. Tapi tuan, bila kita ada simpanan yang kukuh, percayalah kita